MB ni mana boleh buat duit? Buat TikTok lagi laju lah. So hari ni aku nak bedah pasal bisnes MB. Kalau korang betul-betul nak tahu MB boleh buat duit ke tak, pastikan korang tonton sampai habis, sebab video ni akan panjang sikit. Sebab aku nak bedah bisnes kan. Let's go. Apakah perniagaan MB ni sebenarnya? Orang kata MLM lah, scam lah. Korang kena tahu, bisnes yang legit kena ada produk dan servis. So pembedahan pertama kita adalah kita nak tengok ada tak MB ada produk atau servis. Let's go. Okay, bila kita masuk sini, dia ala-ala macam ada supermarket lah. So apa yang korang boleh nampak kat belakang ni adalah tempat yang diorang jual produk-produk kesihatan dan nutrisi. So maksudnya diorang ada bisnes umpama farmasi lah. Alright, jom kita tengok apa yang seterusnya. Sini pula ada skincare dan juga kosmetik dan makeup untuk dua-dua jantina, lelaki dan perempuan. So bisnes ini bukan umpama sebenarnya. Ini adalah bisnes yang beauty dan juga kesihatan kulit. Okay, not bad. Alright, korang masih menonton lagi ke? Bagus, teruskan menonton sebab aku nak cerita pasal buat duit sekejap lagi je. Jom. So dekat sini adalah Amway Home kategori. Maksudnya ia adalah kategori produk kegunaan rumah. Bagi mereka yang suri-suri rumah tu, inilah niche korang. Macam bisnes supermarket kan. Supermarket kan jual benda-benda ni. So, okay, barang kegunaan harian rumah memang repeat order tu tinggi, which is good. Alright, selain produk kegunaan rumah, cuci rumah, ada juga shower gel, shampoo, ubat gigi. So memang lengkap dan komplit lah. Dekat sini lotion, shampoo, wah, anti hair fall. Ini untuk lelaki yang malas memang bagus lah, sebab dia adalah 2-in-1 shampoo and conditioner. Ini memang ngam lah, gang dengan aku. Ambil satu. Tak cukup lagi, ada lagi jenama-jenama yang diorang collaborate, macam Philips, seperti Dreamland. Semua jenama-jenama yang diorang collaborate ni tak dijual dekat kedai jenama itu sendiri, hanya eksklusif keluaran untuk MB sahaja. Noxa, memang banyak produk yang diorang ada. How about service? Okay, thank you. Kita tengok customer service pula. Bapak besar, lagi besar daripada rumah aku. Syut. Okay, jom sembang pasal duit. MB ni bukan skim cepat kaya. Nak buat duit cepat dalam MB ni ada caranya, tapi itu bukan fokus kita. MB ni kalau nak difahamkan, sama seperti gambar rajah dekat sini. So bagi tumpuan, dekat ruang ini adalah jumlah kerja berbanding dengan jumlah duit yang dapat dibuat. So pada permulaannya, semua orang sangat-sangat ada. Kita ada banyak kerja yang kita perlu lakukan, tetapi jumlah duit yang kita boleh buat macam ni saja. Jadi kerja banyak tapi duit sikit. Aku pun pada mula-mula buat sebulan RM30 je. Apa benda ni? Jadi aku pun tertanya-tanya, MB ni mana boleh buat duit? Buat TikTok lagi laju lah. Tapi here is the magic. Makin lama kita kekal dalam industri ini, makin kurang pekerjaan kita. Sampai satu tahap tu, kita buat sikit saja kerja, duit akan semakin banyak. Dan sampai satu tahap kita akan capai ke, walaupun kita tak buat apa-apa langsung, setiap bulan masih ada lagi duit. Dengan syarat pelaburan masa, bukan pelaburan duit. Aku dah laburkan masa dalam industri ini dalam setahun lebih, dan aku sendiri nampak macam mana orang yang dah berjaya, pendapatan diorang kalau tak ratusan ribu, puluhan ribu tiap-tiap bulan dengan hanya kerja sikit-sikit aja. Ada mereka yang dah pencen, langsung dah tak buat, tetapi masih lagi mendapat pendapatan setiap bulan yang angka puluh-puluh ribu. Jadi kesimpulannya, ini bukan satu skim scam. Dia ada produk yang legit, dia ada bisnes yang solid, dah berpuluh-puluh tahun dekat Malaysia dan juga dekat luar negara. So syaratnya nak berjaya dalam bisnes ini bukan laburkan puluh-puluh ribu, tetapi melaburkan masa